Assalamualaikum. Setelah kita selesaikan beberapa perkara pagi tadi, lepas lohor, kita ejah kerangka utama Almari Hafiz. Let's go. Pak Su ni kalau ikutkan malas nak mulai isu-isu semasa ni. Kan nak ngabur Pak Su ni pandai no. Tapi yang satu ni sangat basic. Tapi kalau ada yang ulas dengan cara yang betul, dengan disiplin ilmu, insya-Allah Pak Su share. Cumanya ada satu post yang Pius Said post hari ni. Malas lah aku nak nyebut kan. Cerita berkaitan dengan agama baru. Macam inilah Pak Su nak gabar pada koma. Benda-benda mengarut menyesatkan ni. Sepanjang zaman akan ada yang bawa keluar idea-idea baru atas nama agama. Berlambak yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran juga. Tapi tafsir ikut kepala otak dia. Paling tidak pun dia kata imam dia kata gini, imam dia kata gini. Nama imam-imam yang disebut tu pun kita pun tak pernah dengar. Cuma janganlah tinggal masjid surau. Kurang-kurang pun sebulan sekali pergilah. Kau pun tak boleh cerita bawa anak bini pergi. Jangan sampai esok kita terbeli idea-idea bangang ni. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Pegang kuat-kuat hak ni. Like, comment, share, repost. Kalau ngam kasih jatuh lu punya kepala.